Anda buat urutan, regangan, sapu ubat pada tulang belakang tapi sakit masih berterusan. Penyelesaian untuk pinggang kau mungkin terletak pada sendi ini. Dalam video ini, saya nak tunjukkan langkah demi langkah supaya kau boleh longgarkan sendi ini di rumah dengan cara yang mudah dan selamat. Dan yang paling best, kau akan nampak yang kau tak perlu muda, kurus atau sangat fleksibel untuk buat senaman ni dan melegakan tulang belakang kau. Saya suka sangat. Ini adalah sendi sakroiliaka. Ia adalah sambungan antara kaki dengan tulang belakang. Apabila kita mengembalikan pergerakan yang baik kepada sendi ini, kedua-dua tulang belakang dan kaki akan berasa lebih lega, lebih ringan dan berfungsi dengan lebih baik. Dan walaupun sendi kecil ini mempunyai pergerakan yang kecil, terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingannya untuk tulang belakang dan kaki yang menunjukkan bahawa apabila sendi ini tersekat atau terhalang, ia memudahkan berlakunya kesakitan. Dan juga kecederaan dan penambahbaikan pada sendi ini boleh meningkatkan kelajuan serta kuasa sepakan dalam pemain bola sepak. Langkah pertama untuk kita membuka sekatan pada sendi ini dan memperbaiki fungsi badan kamu adalah ini. Kamu akan baring terlentang, kaki diluruskan dan kamu akan memerlukan bola, bantal atau cushion. Letakkan bantal atau bola itu di antara buku lali. Dan dalam posisi ini, relax, berehat. Kamu akan tekan bantal itu, kira sampai 5 dan relax. Kamu akan ulangi ini 3 kali. Jika rasa sakit pada lutut atau di kawasan berhampiran pangkal peha, kamu boleh lakukan perkara yang sama dengan bantal atau bola di antara lutut. Tekan, kira sampai 5 dan relax. Ini memang bagus. Langkah kedua akan memberi kesan terus pada sendi sakroiliak. Di sini, tujuannya adalah untuk mencipta ruang seolah-olah kita hendak membuka kedua-dua sendi, kanan dan kiri, pada masa yang sama. Teruskan berbaring terlentang, sekarang dengan kaki dibengkokkan, dan anda akan menggunakan tali pinggang. Letakkan tali pinggang ini di atas lutut, lebih kurang pada ketinggian ini. Anda boleh gunakan bantal tanpa masalah. Dalam posisi ini, anda akan menolak punggung ke tilam. Jangan biarkan punggung naik ya. Jangan tarik tulang ekor ke arah celah kaki. Biarkan punggung ditekan ke tilam dan anda akan menolak lutut keluar, seolah-olah mahu meregangkan tali pinggang itu. Buat tekanan setakat yang masih selesa, kira sampai 5, kira 5 saat dan kemudian rehat. Juga, ulangi ini 3 kali. Pada masa kita menggunakan kekuatan, kita gunakan kekuatan otot untuk membuka sendi sakroiliak di kedua-dua belah pada masa yang sama. Fenomena. Sekarang, kita akan buat penjajaran antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk tulang belakang kamu, inilah langkah yang paling penting kerana ia akan melegakan tulang belakang kamu bila kamu berjalan, bila berlari, bila naik tangga, bila berbasikal dan juga bila duduk. Saya cuba buat video yang praktikal, terus kepada isi pentingnya, tapi saya kena jelaskan apa yang kita sedang lakukan. Jangan risau. Sebab di akhir video ini, saya akan bagi hadiah kepada kamu seluruh urutan ini tanpa penjelasan, tanpa potongan. Hanya untuk kamu, tekan main dan buat latihan bersama saya. Setuju? Duduklah mengiring. Lebih di hujung sofa atau kerusi. Bahagian yang berada di luar kerusi, bahagian punggung yang berada di luar kerusi, kamu akan gerakkan kaki ke belakang sehingga kamu rasa regangan di bahagian depan peha, di depan pinggul. Perhatian. Regangkan tanpa rasa sakit. Okey? Ia adalah perasaan seperti meregang, seperti mengeliat waktu bangun pagi. Kamu rasa sedang meregang, tapi ia menyenangkan. Dalam posisi ini, kamu akan tolak kedua-dua kaki ke lantai, seolah-olah mahu bangun, angkat punggung kira-kira 1 cm dari sofa atau kerusi. Okey, kuatkan sekali lagi, kira sampai 5 dan rehat. Kamu akan buat ini 3 kali untuk setiap sisi. Sejak kali pertama kamu buat, kamu sudah rasa belakang terasa jauh lebih lega. Tapi kalau kamu buat ini setiap hari, kamu akan dapat kelegaan yang lebih lama. Langkah seterusnya ialah kamu belajar cara melegakan tekanan pada tulang belakang. Saya sudah tunjukkan cara buat itu dalam video ini. Dan di sini ada seluruh urutan ini mengikut turutan supaya kamu boleh tekan play dan buat senaman bersama saya. Kamu tak akan jumpa video ini di saluran, hanya boleh akses di sini. Ini hadiah untuk kamu. Kalau saya dapat bantu kamu, kamu dah tahu. Kongsikan video ini dengan seseorang yang ada sakit pinggang, yang ada masalah pada tulang belakang. Gunakan video ini untuk bantu sesiapa yang memerlukan. Saya akhiri di sini dulu. Salam mesra dan jumpa lagi.